Okay, Assalamualaikum and hi, sis Azura. Okay, untuk yang sis request berkenaan dengan commission record commission diterima. Okay, so far MKA kalau record secara tahunan, kami nampak ada dua sampel lah yang boleh diguna pakai, iaitu MKA Business Kedai Buku dengan satu lagi MKA Business Gift Box. Okay, kalau untuk yang mudah faham dan juga 1 tahun dah record, so kami nampak is better MKA Business Kedai Buku lah. Okay, nanti boleh tengok video untuk kedua-dua sistem ni secara lebih detail. Okay, kebiasaannya, okay, kalau kita ambil tengok MKA Business Kedai Buku dulu. Okay, dia record sama macam MKA original punya. Okay, secara bulan tu, cuma beza dia kita tambah baik dengan completekan dia dengan satu tetapan. Okay, bahagian setting. And then another one, bahagian untung ni kita adjust jadikan sebagai 1 tahun lah record. So dia automatic. Dia akan panggil berdasarkan bahagian masing-masing lah, pembelian, jualan dengan pembelanjaan. Okay, dia akan dapat untung bersih macam tu. Okay, kalau untuk macam sis punya, okay, kalau untuk record MKA Business Kedai Buku ni, dia punya basic adalah tarikh, nama, item yang kita tetapkan tu, and then postage, harga kos, harga jual, dan dia akan kira directly dekat sini lah. Okay, boleh tengok PDF view kami. Okay, yang ni tetapan kita set saja untuk kita punya note. Okay, dia tak panggil berdasarkan apa yang kita set kat sini. Okay, dia tak automatic lah untuk bahagian jualan tadi tu. Untuk pengiraan dia punya harga kos pun sebenarnya kita boleh masukkan, kita boleh adjust. Okay, okay, untuk sis punya, so kami nampak is, kalau kita tengok dekat sini, kami cubalah sketch untuk sis punya isu bisnes. Maksud dia buat apa-apa saja bisnes yang melibatkan affiliate. So maksud dia kita terima commission saja. So yang tu dikira kita punya income lah. Okay, so kita punya sale lah. So tak ada tolak apa-apa dah. Itu adalah yang dibayar lah berdasarkan kita punya perkhidmatan, contoh. Okay, servis. Okay, so untuk sis punya, kami boleh suggest untuk guna Business Kedai Buku untuk record 1 tahun. So dekat bahagian jualan sahaja, sis mungkin boleh buat macam ni. Okay, contoh katakan 1.1 daripada mana dia terimanya that income lah. Okay, katakan Shopee. So kat sini kita boleh set dekat bahagian tetapan tadi as a affiliate daripada nama ada produk tersebut lah. Okay, affiliate, contoh apa-apa saja yang melibatkan duit yang masuk tu, kita note dia. Contoh nak letak sebagai that produk pun boleh, buku A, kita dapat commission daripada buku itu berapa, semua boleh. Macam contoh yang kami faham, sis buat jalankan satu service business yang dapat commission lah daripada contoh affiliate daripada TikTok, Shopee atau platform lain lah. So boleh note kat sini sebagai affiliate je, sebagai tetapan kita. So nanti masa jualan tu boleh note, okay, 1.1 Shopee affiliate, okay, kita panggil kat sini. So berdasarkan tetapan, so just isi amount, isi bahagian yang terlibat saja. Contoh, okay, poster kita abaikan, okay, unit berapa, okay, kita katakan 1 lah. Untuk apa-apa saja servis yang kita nak masukkan that price, kita letak 1 saja. So, untuk dia represent that kita punya harga barang yang terima tu lah. Okay, kita punya charge tu. So dekat harga jual ni, user boleh ubah sebagai harga, maksudnya commission saja. Okay, tak perlu letak harga, just letak commission. So katakan daripada Shopee pada 1.1 kita terima untuk kita punya affiliate punya servis adalah RM10. Okay, so yang ni adalah commission kita. So nanti dekat bahagian untung dengan jumlah, dia akan automatic kira RM10. Katakan kita okay, user buat berdasarkan produk. Okay, kita ambil produk lah. So kita pergi dekat tetapan. So katakan produk satu buku ni kita jual. Okay, this one produk, kita akan dapat commission. Mungkin kita note, okay, setiap kali satu produk ni, buku ni terjual, kita akan dapat commission RM5, contoh. Okay, yang ni kita tetapan je. Okay, dan kita pergi kat jualan. So contoh 1.1 daripada mana, contoh TikTok. Okay, so kita buat sale daripada satu buku. Okay, buku ni. Okay, then kita katakan terjual buku tu adalah 3
buah buku. So daripada 3 buah, so kita dah tahu tadi kalau kita dah check dekat tetapan, satu buku jatuh pada RM5 lah komisen kita dapat. So kita boleh note 3 kat sini. So katakan RM5 kita masukkan komisen yang untuk satu buku RM5. So nanti sistem akan automatik kira 3 kali 5, 15. So kita dah dapat RM15 untung kita lah. So nanti dekat bahagian untung dia akan automatik calculate kita punya total jualan. Maksud dia kat sini kita ubah kepada bukan lagi jualan, kepada jualan jumlah komisen. Okay, so ini adalah jumlah komisen yang kita terima sepanjang kita jalankan bisnes. So nanti untuk bahagian pembelian dengan pembelanjaan sama saja, dia kategori duit keluar. So apa-apa saja kita nak note. So at the end kita akan dapat berapa untung bersih kita lah. Kalau untung kasar kira jumlah komisen tadi tolak pembelian, maksud dia barang-barang modal kita buat bisnes ke. Macam contoh kalau kita buat servis ni biasanya duit charge untuk kita punya utilities, okay, bil elektrik, bil kita punya phone, okay, top up apa semua tu kita masukkan saja dekat bahagian perbelanjaan, okay, secara bulanan kita bayar berapa. So nanti dekat bahagian untung kita akan dapatlah satu untung bersih. So kat sini lah kita boleh tahu okay, kita punya untung bersih berapa. Itu saja. Okay, ini untuk MKE, bisnes kedai buku. So boleh guna pakai untuk dia ada one lah, sama ada user tu buat bisnes secara produk yang ada, okay, ataupun secara servis. Okay, so kalau servis boleh buat macam ni lah yang kami tunjuk tadi. Kalau produk back to basic pelik lah, macam mana kita record untuk MKA ni. Okay, and then okay, dan juga sama juga untuk bahagian kejap tutup yang ni. Okay, bisnes gift box pun sama. Okay, cuma beza dia gift box, kalau macam demo video kami ada explain, dia melibatkan bahagian tetapan ni dia automatik. So dia request daripada klien sebelum ni, dia nak daripada jualan tadi kan, sebelum ni kami explain tadi kalau bisnes kedai buku dia tak ada automatik. Tapi untuk bisnes gift box ni, okay, sampel template ni dia ada automatik, dia panggil generate daripada apa yang kita tetapkan di harga kos dan harga jualan dekat bahagian tetapan tu. So dia akan automatik. Macam tadi tak ada untuk bisnes kedai buku dia tak ada automatik, tapi untuk bahagian bisnes gift box dia ada automatik. Dia semua sama saja, cuma penambah dari segi custom made punya bahagian page, and then tetapan dia link dengan bahagian jualan. So untung mesti sama. Okay, so dia ada penambahan kolom kat sini lah. Nanti sis boleh tengok dengan lebih jelas lah untuk kami punya perbezaan antara kedua-dua bisnes gift box dengan bisnes kedai buku tu. Cuma untuk sis punya, kalau kami tengok is better adalah bisnes kedai buku punya template untuk kegunaan 1 tahun. Okay, itu saja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.